Okey, saya nak komen tentang komen ni lah. Yang konsisten, yang ada duit. Yang tak ada duit, konsisten makan tak apa dah. Okey, terima kasih atas komen tersebut. Okey, memang betul saya setuju dengan tuan punya komen tersebut. Tetapi, okey, ini pandangan kita daripada segi pengurusan kewangan. Okay, kalau begitulah keadaannya tuan-puan, okay, 3 kondisi ataupun 3 solusi yang boleh membantu, okay, tuan dan untuk menyelesaikan masalah ni. Yang pertama tuan-puan, okay, adalah kita tingkatkan pendapatan. Okay, kita dah tahu kita cukup makan saja kais pagi makan pagi, kais bulan makan bulan. So dengan itu cuba kita tingkatkan pendapatan. Okay, buatlah Grab ke, okay, e-hailing ke, okay, live TikTok ke, apa-apa sesuatu yang mendatangkan pendapatan yang mana kita boleh meningkatkan pendapatan itu. So bila pendapatan kita dah meningkat, jangan gunakan duit itu. Duit itulah untuk kita simpan. Okay? Yang kedua adalah kita kena track semua perbelanjaan kita yang tidak perlu, yang unnecessary punya perbelanjaan. Okay? Record semua. Okay? Dan kurangkan perbelanjaan yang tidak perlulah. Dan yang ketiga, cari ilmu kewangan. Okay? Sebenarnya dalam dunia kewangan ni bukannya masalah gaji, bukannya masalah duit tak cukup, tetapi kita kurangnya ilmu tentang kewangan, yang mana ilmu kewangan adalah penting untuk kita punya masalah pengurusan kewangan. Okay? Sebab itu tuan-puan, kalau kita bacalah mana-mana buku pun tentang kewangan ini, dia mengatakan minimum 10% daripada pendapatan kita perlu disimpan. Tak kisahlah simpanan platform apa sekalipun, emas ke, ASB ke, tabung haji ke, mana-mana platform pun tak kisah, tapi 10%. Jadi kalau contohnya, kalau gaji kita RM1,000, minimum simpan RM100. Kalau gaji kita RM2,000, minimum simpan RM200. Begitulah 10%. So tuan-tuan, macam ni lah kita nak menyimpan ni, kadang-kadang tu kita kena disiplin. Lepas tu kita kena, orang kata apa, kena paksa dirilah. Kalau tak paksa, sampai bila-bila pun kita tidak akan menyimpan. So mana-mana yang ada masalah seperti tuan yang komen tu, jom kita sama-sama tingkatkan pendapatan. Jom join saya dan tim saya Jana Pendapatan, okay, bersama Public Gold. Mana tahu kau menjadi kan. Assalamualaikum, semoga manfaat.